Tapi saya takkan bawa student je lah, saya akan bawa lecturer sekali untuk lecturer pun buat diorang punya, macam bagi view diorang jugalah. Tapi saya lah, jadi lecturer akan jadi peserta je nanti. Okay, so kau kena ingat elemen memberi dan menerima itu 60-40. Apa yang kita boleh beri kepada tempat kita nak pergi dan apa yang kita boleh belajar dari itu tempat dia. The ratio is around 60-40. Tapi kalau untuk memberi, kita akan sediakan modul khas untuk orang-orang kaya. Jadi dah ada settle lah macam black and white punya report kan. Untuk train my job now. I am the dual participant for this YAGRM thingy. So we start with the Hima Masyarakat for the volunteerism. So as of now, the accumulated hours is 33 hours and I need to fulfill another 27. Have a look at this. Jadi kita dapat bezakan dia antara business the healing dia dan ini dia punya content. So this is the monthly one. Kau bolehkan pada tarikh hari lahir saya. Then sini ke? Mesti kau kena jadi guna. So this is bulan 3, 1, 2. Ya, every flag. Betul lah. Every flag. So very good. 1, 2, 3. Yang 3 ada berapa tu? 4, 5. Bulan 6 ada berapa? Bulan 4 ada 1, 2, 3, 4. Bulan 5 ada 1. Lupa. Nanti nak ambil gambar korang dengan screening dengan out punya dengan dia punya. Boleh. 2. Jadi tolonglah kalau tak ada kat story. Cakap hari ni saya membentang macam saya bentang FYP pula. Ni dah 4. Okay. Bulan 4. Ni sampai bulan 5 je. Okey. Jangan malas-malas untuk jangan malas untuk tulis report. Lepas ni kemahiran pun sikit. Nak kenapa ni? Sebab kemahiran saya kan ni. Kemahiran saya kan paperwork. Jadi saya kena screenshot banyak progress. Sebenarnya ada je, tapi saya tak ada masa nak screenshot dengan selaraskan hari saya buat kerja, faham tak? Macam kalau saya send email. Which component yang extended component? Yang another this one. Kau kena buat itu. Sebab dia ada banyak sebenarnya, tapi saya tak sempat nak selaras. Ni request physical. Ni lah. Sampai kadang-kadang nanti saya tambah space kat sini. Ni tapi ada reflection kan? ada. Okay. Very good. Yang ni dah cukup. Nak upload jap. Sebelum lupa nanti add dengan Putri. Ini kalau in dekat kau punya tablet ke kau handphone. Cuba kau screenshot cara kau menulis laporan ni. Contoh dia macam dengan masyarakat. Yang which one is the best yang kau rasa? Oh, yang tadi tu yang ada space lah. Boleh? Yang kemaskan dia nak tengok format tu. Saya nak simpan sebagai rujukan. Okay, Dan saya nak letakkan dalam slide-slide saya punya training. Okay. Faham kan? Cakap aku ada budak yang bagus kat UTM dan this is the way that she's writing report for every activities. Macam ni lah. Okay, boleh lah. Ada space. Boleh. So far, okay. Kalau ini tak apa lah. Ini sama je. Ni kau sampai macam mana banyak itu? Ni orang banyak pun. Yang ni pergi gym. Yang ni dah cukup lah sama jam. Yang dia nak tak ada sadar pun? Adalah. Kaki dah ada bentuk dah. Kaki macam masih kuat. Serius. Masih kecil, masih kuat. Saya serius dah ada otot. Betul. Kau boleh ni? Baru sikit kan. Tapi boleh lah. Boleh lah. Macam kalau nak jadi di sprint tu dah mencapai lah kat rasanya. Boleh pun. Semua je lah. So ni sama je. Dah. Ending bulan apa yang keempat tu bulan berapa? Last bulan. Tak, dia lebih. Dia dah sampai bulan 10 ni. Dia progresnya ni dia bab yang ni dia rajin mesti. Suka, sebab dia suka. Ini biji yang bagus, dia suka. Okay. Pergi mana? Kulai tu. Kat Kulai satu sekarang. Nanti ambil a few pictures dan kau simpan picture tersebut. Gambar-gambar ni kau semua simpan tak? Simpan. Sebab nanti nak printing dalam report nanti bang tau. Ada semua. Okay, kau akan kau ada handphone, kau siap bagikan ikut Folder lah. folder. Ambil juga a few pictures kau dengan trainers kat sana apa? Coach kat sana ada coach kan? Ada 2 orang. Ni betul. dengan lagi seorang. Ambil gambar dengan mereka banyak-banyak juga. Okay. Tapi lepas tu nanti kau kena letak juga nama mereka dalam report. Okay, boleh.
main point adalah kalau pergi bulan 8 ni projek penempatan, your position apa? Dia pengarah saya di mana? Habis masalah ni tak boleh buat dia bulan 8 dah siap tak? 18 bulan. Kita push lah dia Nizam. Saya mesti boleh buat. 18 bulan kau boleh. Boleh. 18 bulan kau akan habis bila? Cuma kira, dia kan bulan 3. Kau kena calculate sekarang. 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngam-ngam! Cukup-cukup 18 bulan. Kau tak boleh. 18 bulan tu Kita extend lah bulan 9. Paperwork tu. kalau nak selamat bulan 9, awal bulan 9. Okey, kita dah extend lah bulan 9. Tapi bulan 10, 11 tu memang dah kena hantar. Bulan 10 memang dah kena hantar. Boleh kita orang Report kita orang boleh je siapkan cepat. So kita orang tukar tu je awal bulan So, 9. semester depan aku kena make sure kau push. time tu semua dah lebih daripada 70%. Kau mengarah dia Di mana? nak di London. Kita pergi 3 negara, Jerman. Okay. So, tahun depan aku akan ada projek penempatan di 2 tempat lah. Kan? Satu dekat North Sumatra. Oh, tu Ya, aku ya, dah ya. Dekat tahu. Atira, IAE. Satu lagi kau kat London. Europe area So, Europe. kau buat crowdfunding tak? Akan buat lah. Kita orang mesti akan cari duit. Bila? Dah boleh start, tapi memang kita orang nak start bila. Tapi kita orang nak minta ni dulu, yang by company. Crowdfunding kita Company. macam Dan company ingat tau, kau kena bawa salah seorang daripada badan operasi tau sebagai pembina dalaman. Nah, orang tu yang pergi misi aku. Boleh. Kita lagi suka. Tapi masalah nanti Abang Miza minta kalah duit banyak. Kita orang Saya teacher. pun tolong guna ni. Boleh. Okay. Sekarang, roughly kalau kira kos berapa? Nak kita orang? 90. Kalau total semua 100,000 lebih kan. dekat Syashim Berapa orang pergi? kita orang 4 orang. Mobility student ni pelajar. Apa nama kau dia? Event. Biasa. Inside TVET, dia macam kita orang pergi luar negara, study pasal TVET, bawa balik modul lah untuk orang kurang upaya. Tapi saya takkan bawa student je lah, saya akan bawa lecturer sekali untuk lecturer pun buat diorang punya, macam bagi view diorang jugalah. Tapi saya lah, jadi lecturer akan jadi peserta je nanti. Okay, so kau kena ingat elemen memberi dan menerima itu 60-40. Apa yang kita boleh beri kepada tempat kita nak pergi dan apa yang kita boleh belajar kepada itu tempat dia. The ratio is around 60-40. Tapi kalau untuk memberi, kita orang akan sediakan modul khas untuk orang kurang upaya. Jadi dah ada settle lah macam black and white punya report kan. Untuk kalau dekat sana, kita orang akan menerima maklumat London dari kat negara. mana? Target dia? Kita orang nak pergi, kalau ada KBS kat sana boleh je pergi kat sana. Faham? Tengok lah. Kita pergi kat ni lah, Award House London. Boleh. Kau pergi tak kat sini? nak pergi Google sana. pergi New